Makilah geng keseharian Iman dan sekeluarga. Boy Jan jap. Dah siap-siap nak makan lah. Ginilah geng. Biasalah kan sebagai bos, Boy Jan lah kan sebagai bos. Kenapa Boy Jan dia tak memilih pakai RM50 untuk makan makanan dia sendiri mewah. Tapi dia pakai RM50 untuk makan ramai-ramai. Macam ni. Nampak? Makan together. So memang Boy Jan ni orangnya kalau nak makan dia akan ingat orang lain. So kat sini kita dapat pengajaran yang Boy Jan ni orangnya yang mementingkan orang lain dahulu sebelum diri dia. So Iman memang nak pesan lah yang sebenarnya mementingkan orang pun salah satu sumber rezeki yang Boy Jan dah lama dapat. So janganlah kedekut. Kalau kita ada makanan lebih, kita kongsilah dengan kawan. Sebab korang kena tahulah, kalau berkongsi rezeki ni, insya-Allah kita punya rezeki makin tambah. So makin berjaya lah kita dalam kehidupan.